Penerangan soalan 2. Dalam MacCode kita perlu mula dengan block on start. Kita pilih basic show leads untuk paparkan ikon tanda tik pada skrin microbit bila ia dihidupkan. Kemudian kita guna block on shake, maksudnya apabila microbit digoncang, kita pilih basic show nombor bermula dengan nombor 5 dan nombor ini akan dipaparkan di skrin. Nombor ini akan berkurang satu demi satu secara automatik sehingga sampai ke kosong. Bila nombor sampai ke kosong, kita paparkan ikon untuk hati sebagai tanda tamat.